Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 4 penghasilan produk bagi kod kursus BMMB 1114 pengenalan sistem ejaan Jawi dan Bumi. Kumpulan kami terdiri daripada 3 iaitu Muhammad Anik Hazwan bin Azman, Muhammad Anik Khairuddin bin Rashid dan Muhammad Alif bin Satta. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Khat kufi ialah salah satu jenis tulisan Arab tertua yang berciri geometris, lurus dan bersudut dan berasal dari kota Kufa iaitu Iraq. Antara jenis-jenis utama ialah kufi murabba yang bercirikan kubus ataupun geometris, basit yang iaitu ringkas, musatta bergaris, mutalasik berkait, muwarrak berdaun ataupun berbunga dan kufi fatimi. Seterusnya iaitu peribahasa ataupun kata hikmat yang dipilih, iaitu ilmu itu pelita hati. Jadi, ilmu merupakan cahaya yang menerangi hati manusia serta menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Dengan adanya ilmu, seseorang mampu membuat keputusan yang betul, membezakan antara baik dan buruk serta mengelakkan diri daripada kesesatan. Contoh ayatnya ialah seorang pelajar yang berilmu akan sentiasa mengamalkan prinsip ilmu itu pelita hati dalam kehidupannya agar dapat mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Seterusnya, sumber yang telah kami gunakan iaitu daripada Ahmad Johari Moin 1996, itu bukunya Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu, Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Huraian ringkas tentang buku ini ialah buku ini membincangkan perkembangan sistem tulisan dalam bahasa Melayu termasuklah tulisan Jawi yang menjadi asas penting dalam penghasilan seni khat. Seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Anik Hazwan untuk membentangkan. Seterusnya, saya Muhammad Anik Hazwan bin Azman akan menyambung bagi konsep khat kufi secara digital. Untuk gaya khat kufi ini ialah gaya kufi murabba, iaitu secara kotak ataupun geometri. Bentuk segi empat dan simetri melambangkan kestabilan, keteguhan dan kekuatan ilmu dalam kehidupan. Warna hitam untuk teks pula melambangkan keagungan dan nilai tinggi ilmu. Susunan huruf yang seimbang memberi kesan yang harmoni dan menonjolkan keindahan seni khat kufi secara moden. Bagi proses menghasilkan khat digital pula, yang pertama ialah menulis peribahasa dalam Jawi secara manual sebagai draft awal. Yang kedua pula ialah melakar grid geometri untuk mendapatkan bentuk kufi murabba yang kemas. Menyusun huruf Jawi mengikut grid supaya kelihatan simetri dan seimbang. Seterusnya pula ialah menggunakan aplikasi digital seperti Canva, Illustrator, Procreate atau Ibis Paint untuk lakar semula. Yang kedua terakhir ialah memilih warna yang sesuai seperti warna hitam bagi menonjolkan tema. Dan yang terakhir sekali ialah menyusun keseluruhan komposisi pada saiz kertas A4 secara digital. Baiklah, saya serahkan kepada Muhammad Alif bin Satta bagi menunjukkan proses penghasilan khat digital yang kami jalankan. Jadi sekarang saya akan tunjukkan tutorial cara membuat tulisan khat kufi di Google, iaitu menggunakan website. Contohnya seperti yang saya guna ialah Q Calligraphy. Website ini boleh didapatkan di Google. Jadi mula-mula kita akan terus masuk ke website Q Calligraphy. Di sini kita dapat tengok ada pemadam, ada pensel yang kita boleh guna untuk mereka bentuk khat.
Jadi kita zoom ke bahagian yang paling zoom in supaya kita dapat membuat dengan lebih teliti. Jadi yang pertama kita akan mulakan dengan pembinaan huruf Ain, iaitu kita mulakan dengan bahagian pembinaan 3 kotak di bahagian lurus dan 2 kotak di bahagian simpang. Dan seterusnya pembinaan huruf alif dan juga huruf mim yang menggunakan 3 kotak di bahagian setiap bahagian. Seterusnya pembinaan huruf waw, sama juga 3 kotak di setiap bahagian dan 2 kotak di bahagian bawah, iaitu telah membentuk huruf perkataan ilmu. Jadi seterusnya kita akan sambung dengan perkataan itu. Jadi kita mulakan dengan huruf alif dan sambung dengan huruf ya, iaitu menggunakan 3 kotak di setiap bahagian. Sambung dengan huruf seterusnya iaitu ta, sama juga 3 bahagian bagi setiap kotak, dan juga sambung terus dengan huruf waw, sama juga yang tadi, 3 kotak bagi setiap bahagian dan 2 kotak di bahagian bawah. Seterusnya kita akan sambung dengan perkataan pelita, iaitu mula-mula kita membina huruf pa, iaitu menggunakan 3 kotak di setiap bahagian dan 5 kotak pada bahagian lurus. Seterusnya pembinaan huruf alif, sama juga 5 kotak bahagian lurus. Seterusnya kita membina perkataan ya, iaitu 3 kotak bagi setiap perkataan bahagian. Seterusnya membina perkataan ta dan juga alif. Jadi kita dapat membina perkataan pelita. Seterusnya kita sambung dengan perkataan seterusnya, iaitu perkataan hati. Jadi kita mulakan dengan huruf ha, iaitu ha bulat. Jadi kita mulakan dengan huruf ha, iaitu menggunakan 5 kotak di bahagian lurus dan 3 kotak di bahagian melintang, dan sambungkan di bahagian tengah untuk membentuk huruf ha. Dan kita teruskan dengan huruf alif untuk membentuk perkataan hati. Jadi kita sambung dengan huruf alif, sama juga menggunakan 5 kotak di bahagian lurus, dan kita sambung dengan perkataan ta untuk membentuk perkataan hati. Ta kita menggunakan 3 kotak bagi setiap bahagian lurus dan 4 kotak di bahagian melintang, membentuk huruf ta. Jadi kita akan sambung dengan huruf ya, iaitu dengan menarik 3 kotak ke atas, 4 kotak ke arah kiri dan 3 kotak ke arah bawah. Jadi di sini saya telah membuat satu kesilapan yang mana tidak mencukupi kotaknya, jadi saya padam di bahagian yang tidak diperlukan. Jadi saya tarik lagi ke arah kiri, iaitu sebanyak 5 kotak sebenarnya. Jadi 3 kotak ke arah bawah dan 3 kotak ke arah kanan dan 3 kotak lagi ke arah bawah. Seterusnya tarik ke kiri. Jadi saya tarik ke arah kiri sebanyak 5 kotak. Dan seterusnya saya akan tarik ke arah atas sebanyak 5 kotak juga, yang mana akan membentuk huruf ya yang sempurna. Jadi di sini kita telah lihat draft perkataan ataupun ayat, iaitu ilmu itu pelita hati. Jadi sekarang saya akan sambung dengan pembuatan titik bagi setiap perkataan, iaitu yang pertama huruf ya, iaitu menggunakan 2 titik di bahagian bawah. Seterusnya adalah huruf ta, 2 titik di bahagian atas membentuk huruf itu. Seterusnya sambung dengan huruf perkataan pelita, iaitu huruf pa, dengan menggunakan 3 titik di bahagian atas. Seterusnya menggunakan 2 titik untuk membentuk huruf ya dan 2 titik bahagian atas untuk membentuk huruf ta. Jadi dia akan terbentuklah perkataan pelita. Seterusnya pembentukan perkataan ta, iaitu 2 titik dan huruf ya di bahagian bawah sebanyak 2 titik juga. Dan akhirnya telah siaplah kod Khufi yang telah saya bina, iaitu ayat ilmu itu pelita hati.
Sekian daripada saya, terima kasih. Jadi sekarang saya akan tunjukkan tutorial cara membuat tulisan hot